Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua tetamu yang hadir pada hari ini. Okey, masih bertenaga lepas rehat kan? Okey, saya Nur Syafiqah Muhammad Sabri dari Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bayang Pulau Pinang akan berkongsi kepada anda mengenai satu isu di bawah goal yang ke-12 iaitu Responsible Consumption and Production atau dalam bahasa Melayunya ialah penggunaan yang bertanggungjawab dan pengeluaran yang bertanggungjawab. Baiklah, tadi pengacara majlis ada memperkenalkan 17 goal di bawah SDG, tetapi saya memilih goal ini. Kenapa saya memilih goal ini? Kerana kita semua dalam dewan ini, saya sendiri, bahkan semua manusia di luar sana merupakan pengguna. Kerana kita pengguna. Pengguna kepada apa? Kita adalah pengguna kepada semua sumber yang ada di bumi kita, termasuklah sumber tenaga, sumber air dan sumber makanan. Dan berdasarkan perkiraan, sekiranya populasi global mencecah 9.6 bilion pada tahun 2050, kita memerlukan 3 planet untuk menampung kehidupan kita sekarang. Wah, 3 planet. Mana kita nak cari 3 planet? Ya, planet ada banyak. Kita ada Mercury, Venus, Mars, Jupiter. Adakah planet-planet itu sama dengan bumi? Adakah planet-planet itu mempunyai banyak sumber macam bumi kita? Tidak. Sebab bumi kita, bumi yang istimewa. Semua sumber ada. Tetapi, kita pada hari ini saya akan memfokuskan saya punya perkongsian terhadap sumber makanan. Sumber makanan. Kenapa sumber makanan? Bukankah Malaysia ada banyak makanan? Malaysia ada roti canai, ada nasi lemak, wah, semua lapar. Tengok makanan, semua lapar. Kita ada banyak makanan. Kenapa saya pilih isu makanan? Saya rasa Malaysia tidak menghadapi masalah kebeluran melampau kan? Tidak. Malaysia ada banyak makanan. Bahkan Malaysia terkenal dengan syurga makanan. Boleh pilih apa je. Nah, sebab itulah saya pilih topik ini. Sebab itulah saya pilih isu makanan. Sebab kita semua rasa Malaysia tak ada masalah makanan. Jadi kita memandang ringan, kita mengambil mudah mengenai makanan. Makanan banyak, so tak kisahlah. Air yang ada krisis, banyak krisis air. Tapi sebab makanan jarang didengar krisisnya, kita mengambil mudah. Maka hari ini saya akan berkongsi kepada anda bagaimana teruknya masalah pembaziran makanan di Malaysia. Baiklah. Berdasarkan kenyataan yang dikeluarkan oleh Mardi, rakyat Malaysia menghasilkan 15,000 tan sisa buangan makanan setiap hari. 15,000 tan bukan satu nilai yang kecil kerana 15,000 tan itu mampu memberi makan 10 juta orang dalam masa sehari sebanyak 3 kali. Kita rasa kita buang makanan sikit je, alah sepinggan je. Tetapi kita kumpul satu Malaysia, sisa itu mampu memberi makan kepada 10 juta orang. Baiklah, kenapa saya tekankan sangat untuk menjaga kita punya makanan supaya tidak membazir? Kerana sekiranya kita berterusan membazirkan makanan, negara kita akan dipenuhi dengan sisa buangan sampah. Yang mana pada tahun 2020, sekiranya kita teruskan sikap kita yang membazir makanan ni, makanan Indonesia ni, sisa dia mampu mengisi 16 buah KLCC. Wah, mungkin kita akan tinggal atas sisa makanan nanti. Sebab terlalu banyak sisa makanan kita buang. Jadi, apa kesannya kepada bumi? Kenapa saya tekankan sangat pembaziran makanan ini supaya kita atasi? Kerana ia memberi kesan kepada bumi kita. Makanan yang kita tidak habis itu akan dibawa ke tempat pelepasan sampah. Apabila mereka pada sana, sampah itu akan termendap dan akan membebaskan banyak-banyak gas yang bahaya. Dan salah satunya adalah metana. Metana ni akan bertindak balas dengan O3, ozon. Akan menyebabkan penipisan ozon. Apa yang kita buat? Bumi yang bayar kesan dia. Apa sikap kita yang tak tanggungjawab? Bumi yang akan terasa semua tu. Dan kita pun samalah. Bila ozon menipis, kita panas, kita merungut. Sedangkan itu dari sikap kita sendiri. Siapa punca? Apa puncanya? Puncanya adalah saya, anda, kita semua. Sikap tamak yang ada dalam diri kita sebagai manusia.
saya yakin kita semua pernah pergi ke jamuan, ke majlis kenduri yang mana makanan disediakan secara percuma dan secara buffet. Cuba tengok dalam pinggan tetamu-tetamu yang hadir. Mereka akan mengambil makanan dengan kuantiti yang sangat banyak dengan alasan makanan percuma, takkan nak ambil sedikit. Rugilah kita. Saya pun ambil banyak kan, makanan percuma. Tak salah ambil banyak. Tapi biarlah banyak itu adalah banyak yang anda rasa anda mampu habiskan mengikut kemampuan anda. Jangan ambil lebih pada anda mampu. Walaupun makanan itu percuma, kita ambillah sekadar yang perlu. Saya tengok benda ni berlaku dalam kebanyakan rakyat Malaysia. Apabila makanan percuma je, ambil banyak. Lepas tu tak habis, buang. Sikap ini satu sikap yang sangat tidak bertanggungjawab. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Okey, 3R. Saya yakin anda semua pernah dengar 3R. 3R satu slogan yang sangat tidak asing. Apa itu 3R? 3R ialah reduce, reuse dan recycle. Itu yang selalu kita dengar. Tapi pada hari ini, saya akan membuang 1R yang ada pada 3R ini. Saya akan membuang 1R dan menggantikan R itu dengan R yang lain. Agak-agaknya apa R yang saya akan buang? Okey, saya akan membuang R yang terakhir, iaitu recycle. Dan saya gantikan dengan apa? Saya gantikan dengan refuse. Dan saya letakkannya di tempat yang pertama. Refuse. Refuse ni apa? Menolak. Menolak apa? Di sini maksudnya kita tidak perlu tamak, kita tolak apa yang kita tidak perlu, ambil apa yang sekadar kita perlu. Tak kiralah. Contoh, kita dah kenyang. Kawan kita nak bagi kita makanan percuma. Kita dah kenyang, kat bilik pun ada banyak makanan, kat rumah ada banyak makanan. Kita tolak dengan berhemah. Kita refuse. Mungkin kawan kita boleh bagi makanan tu kepada orang lain yang lagi perlukan. Kalau kita dah ada makanan, kita dah kenyang, buat apa kita nak lagi? Kita refuse. Reduce pula. Reduce di sini maksud kurangkan. Kurangkan apa? Kurangkan penggunaan kita. Contoh nak pergi pasar raya, kat rumah kita tinggal berdua. Tak perlulah beli sampai 2-3 ekor ayam. Ya, nak buat stok. Tapi belilah sekadar perlu untuk masa itu. Kita tak tahu, mungkin nanti kita tak guna pun benda tu. Nanti kita buang. Itu juga satu pembaziran. Dan reuse. Reuse ni mungkin kadang-kadang kita buat, tapi kita tak sedar. Itu adalah satu usaha untuk reuse balik semua makanan. Kita masak nasi putih biasa, lepas tu tak habis. Kita pun tak buang nasi itu, kita goreng nasi itu. Jadi nasi goreng. Itu satu usaha untuk reuse balik nasi itu. Saya juga, ini dari segi individu. Apa yang individu boleh lakukan? Saya juga tertarik dengan sesetengah restoran di Malaysia yang mengenakan cas terhadap lebihan makanan yang tidak habis. Biasa kan kita pergi kedai makan seperti steamboat atau buffet, mereka akan mengenakan cas atas setiap gram sisa makanan yang kita tidak habis. Dengan cara ini sangat berkesan untuk mengatasi pembaziran makanan. Di samping ialah memang akan menguntungkan restoran itu sendiri. Jadi apabila kita pergi ke restoran, dia dah tulis setiap gram makanan yang tidak habis akan dikenakan cas. Jadi kita akan berpada-pada, kita akan sedar benda tu akan merugikan kita. Kita perlu bayar atas setiap sisa. Jadi takkan kita nak ambil lebih. Ambil sedikit. Ambil dahulu sedikit, kemudian tambah lagi sekiranya tidak cukup. Selain itu saya ingin tekankan di sini value, satu nilai, respect the food. Hormat makanan. Hormat macam mana makanan? Makanan bukannya hidup pun. Macam mana kita nak hormat? Hormat di sini maksudnya kita biasa pergi ke pasar raya, kita nak pilih sayur, pilih buah, kita nak yang terbaik, yang elok, yang segar. Saya sendiri pun nak yang terbaik. Tapi ada di kalangan kita, waktu memilih tu kita tekan, kita picit sayur buah tu, yang elok jadi tak elok. Buah tu asal-asal okey, kita cubit, kita tekan, segar tak ni? Tindakan kita tu sebenarnya bukan memilih yang baik, sebaliknya kita telah merosakkan sayur tu sebenarnya. Saya juga tertarik, ada setengah pasar raya mereka menjualkan sayur-sayur yang rupanya kurang cantik tapi still can be eat. Dia masih elok tapi nampak kurang cantik. Dia jual sayur-sayur ni dengan separuh harga. Ini merupakan salah satu cara juga untuk mengatasi
pembaziran makanan. Baiklah, saya nak anda fikir, pernah tak anda terfikir makanan yang anda makan lepas tu tak habis? Anda pernah tak terfikir sebenarnya ada orang di luar sana dah lama impikan makanan yang kita makan tu. Kita makan, tak habis dengan mudahnya kita buang. Tetapi di luar sana ada orang yang dah lama teringin impikan makanan tersebut. Tak lama, beberapa minggu yang lepas, saya ada pergi ke sebuah restoran makanan segera, fast food restaurant. Waktu saya keluar dari restoran tersebut, ada lori sampah datang ambil sampah dari restoran itulah. Saya ternampak ada sebuah motor, ada pakcik. Pakcik tu dia menunggu. Kemudian dia pergi di sebalik lori sampah tu dan dia keluar bersama dengannya ada 2 biji kubis yang agak besar. Dia letak dalam raga dia, dia pergi. Anda tahu tak apa yang dia buat? Sayur-sayur tu sebenarnya nak dibuang. Restoran tersebut hendak membuang sayur tersebut. Sayur tu bukan tak elok, tapi restoran ni mementingkan kualiti, jadi sayur tu masih okey, tapi mungkin dah lama dalam peti sejuk dan dia perlukan sayur yang baru. Sayur yang lama dia akan buang. Tapi pakcik ni datang ambil sayur tu. Sayur tu percuma, dia ambil. Cuba bayang kalau pakcik tu tak ambil sayur tu, apa nasib sayur tu? Kemana perginya sayur tu? Sayur tu akan dibuang. Jadi, kita fikir balik. Yang kita buang sambil makanan. Mungkin ada orang di luar sana sedang menunggu makanan kita. Teringin nak makan makanan kita. Jadi, renungkan. Ingat, kita mampu membuat perubahan. Kita mampu ubah sikap ini. Kita mampu. Semuanya bermula daripada kita. Sewaktu masuk ke entrance Sokagakai dekat bawah tadi, ada satu display yang tertulis, "It starts with us." Jadi, ingat, kita mampu membuat perubahan kerana kita pengguna. Sekian, terima kasih.